Setiap tahun pada hari ke-33 selepas perayaan Passover, masyarakat Yahudi beraliran Hasidim akan mengunjungi Gunung Meron yang terletak di utara wilayah Palestin yang dijajah untuk mengadakan hari sambutan memperingati kematian Rabai Yahudi yang bernama Shimon Bar Yochai. Sambutan yang berupa pesta nyanyi-nyanyian dan pembakaran unggun api di kubur yang dikatakan milik Rabai yang hidup pada abad kedua Masihi ini diadakan dengan meriah serta menjadi salah satu acara himpunan keagamaan yang terkenal di wilayah Palestin yang dijajah. Merupakan tokoh yang diperingati dalam upacara ini, Shimon Bar Yochai dipercayai secara dangkal oleh sebahagian golongan Yahudi, terutamanya golongan Hasidim yang bergelumang dengan aktiviti kesufian, sebagai pengarang kepada kitab sufi Yahudi abad ke-13 Masihi, iaitu Zohar. Dalam Islam, upacara memperingati hari kematian seseorang tokoh adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh generasi salafus soleh, meskipun terdapat sebahagian umat Islam yang turut mengadakan upacara yang hampir-hampir serupa, iaitu dengan mengadakan majlis-majlis haul tokoh-tokoh tertentu. Hal yang demikian sebetulnya adalah satu bentuk tokok tambah terhadap agama yang dipelopori golongan yang jauh daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.